Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Semua masih okey? Okey. Pertama sekali terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis atas jemputan. Yang berusaha Dr. Ghazali Muhammad Fazil, Presiden Persatuan Pustakawan Malaysia. Yang berusaha Encik Hairul Azhar Muhammad Hamdi, Pengerusi Jawatankuasa PPM Kumpulan Timur, rakan-rakan pustakawan, guru-guru perpustakaan dan media Negeri Terengganu, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Tidak lupa juga kepada yang sedang menonton kita secara langsung di Facebook Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah. Okey, terlebih dahulu sekali lagi saya ucapkan terima kasih di atas jemputan untuk mengendalikan program santai pustakawan at PPMT Siri kedua. Nervous sebenarnya sebab ialah ramai hari ini kan. Okey, dan saya Najihah akan mengendalikan slot pada pagi ini. Dan untuk hari ini kita akan sembang santai berkenaan dengan topik yang walaupun sebenarnya santai tapi agak besar, iaitu perpustakaan dan komuniti dari perkhidmatan ke penjanaan nilai. Transition tu. Jadi kalau dulu bila kita sebut pustaka, macam tadi Dr. Gaz pun ada mention, kalau sebut pustaka orang tengok buku, tempat senyap, tempat pinjam pulang, itu je. Tapi sekarang ni perpustakaan sebenarnya dah beralih, bukan sekadar tempat itu lagi, dia boleh menjadi pemangkin kepada aktiviti komuniti, pusat pembelajaran sepanjang hayat dan juga entiti yang mampu menjana nilai ekonomi dan sosial jugalah. Dan untuk persoalan yang kita akan huraikan pada hari ini, bagaimana perpustakaan, tak kira pustaka desa, pustaka sekolah, pustaka universiti, pustaka awam, boleh transform daripada perpustakaan yang sekadar perkhidmatan kepada perpustakaan yang menjana nilai. Dan untuk kita huraikan atau membincangkan dengan lebih panjang lebar, sebab saya diberi masa 1 jam, tapi kita akan cuba sebaik mungkinlah untuk bincangkan isu ini dengan lebih mendalam. Bersama kita hari ini adalah 2 orang panel yang tidak asing dan berpengalaman luas dalam bidang masing-masing. Panel pertama adalah Encik Muhammad Syarul Nizam Zuraimi, Timbalan Ketua Pustakawan Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah. So saya cerita sikitlah biodata Encik Syarul. Mula berkhidmat bersama UMT pada era College Universiti Sains dan Teknologi Malaysia zaman KUSTEM dulu, tahun 2005, Julai 2005, sebagai pustakawan di bahagian pembangunan sumber ilmu, dan kini beliau berkhidmat sebagai Ketua Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Korporat PSNZ. Dan beliau juga seorang yang sangat bergiat aktif dalam aktiviti CSR bersama komuniti, dan sekarang ni beliau menguruskan rangkaian kerjasama bersama pihak korporat seperti Bank Rakyat, Akademi Zakat, Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan juga Etika Takaful. Kira CSR bersama dengan agensi lah. Dan panel kita yang pertama ini juga telah dilantik sebagai pengerusi Jawatankuasa Penggerak Aquatic Science Fisheries Abstract ASFA, yang mana bernaung di bawah Food and Agriculture Organisation United Nations. Berbelit lidah saya nak sebut. Okey, dan selaku juga pengerusi Jawatankuasa Promosi dan Perhubungan ASFA. Encik Syarul juga sekarang ini bertanggungjawab mengendalikan urusan sumber manusia, kewangan dan pentadbiran Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah. Panjang lebar. Apa khabar Encik Syarul? Okey. Panel yang kedua, Tuan Haji Akram atau Amir Abdul Majid, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bukit Wan. Okay. Beliau merupakan penerima anugerah ikon TV PSS Negeri Terengganu oleh Universiti Malaysia Terengganu pada tahun 2018, dan beliau juga adalah penerima anugerah ikon Pusat Sumber Sekolah Negeri Terengganu oleh Universiti Sultan Zainal Abidin pada tahun 2018. Merupakan pegawai meja TV PSS Terengganu dari tahun 2014 hingga tahun 2023, dan kereta panel kit TV PSS Malaysia yang diguna pakai oleh semua sekolah di Malaysia sehingga kini. Orang kuat TV PSS lah. Cikgu-cikgu GPM mesti kenal kan?
Okey, berpengalaman luas dalam bidang pengurusan pendidikan, teknologi pendidikan, pembangunan pusat sumber sekolah serta penerbitan dan menguruskan TVPSS di peringkat negeri dan kebangsaan dan telah berjaya menerbitkan ribuan episod TVPSS sekolah-sekolah negeri Terengganu dan Melaka, yang mana episod-episod TVPSS ni disiarkan di saluran Astro Awani. Okey. Dan panel kedua kita juga turut aktif sebagai panel rujukan hakim pertandingan dan juga penggerak inovasi pendidikan digital di Malaysia. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah sihat semuanya, dan terima kasih kepada kedua-dua panel yang sudi bersama kita untuk Santai Pustakawan siri yang kedua. Okey, baiklah, tadi kita dah bercerita bukan kita lah, Dr. Gas dan juga Syed Hairul dah bercerita berkenaan dengan peranan, aktiviti pembacaan dan sebagainya. Jadi kita mulakan dengan soalan pertama untuk kedua-dua panel kita. Okey, pada pandangan panel, apakah perbezaan, ini terus masuk ni, apakah perbezaan antara perpustakaan sebagai penyedia perkhidmatan dengan perpustakaan yang menjana nilai? Okey, jadi kita ke panel pertama dulu lah. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Gas, rakan-rakan PPM serta cikgu-cikgu. Okey. Bagi menjawab persoalan tersebut, pada khemah saya, seperti mana kita tahu pustakaan ini mempunyai objektif yang tersendirilah. Okey, dekat mana-mana pun. Misalnya kalau public library, dia ada objektif dia kepada komuniti setempat, di universiti macam library universiti kepada pengguna-pengguna kita, pelajar kita, pensyarah kita dan juga komuniti setempat pun ada. So dia ada tujuan dia. Maknanya dia ada koleksi, dia ada peralatan, tempat yang khusus lah. Maknanya kenapa pustakaan itu diwujudkan. Dan kalau dari segi konteks penjanaan nilai, kalau kita tengok tajuk ni pun, penjanaan nilai ni pun dah orang kata besar. Nilai itu boleh jadi nilai sama ada kepada kemanusiaan itu sendiri, ataupun nilai kepada material kewangan. So kita melihat dari segi perspektif tersebut lah. Okey, jadi perpustakaan dia boleh jadi tempat untuk kata serve dia punya purpose, maknanya objektif dia untuk menyokong pembelajaran. Dan dalam masa yang sama dia memberi peringatan kepada komuniti. Maknanya memberi nilai itu dari segi, maknanya kalau dia buat apa-apa aktiviti di perpustakaan akademik ataupun mana-mana library pun, memberi impact kepada dia selepas mengikuti program di perpustakaan itu. Dan kalau dalam konteks kewangan pula, ruang yang ada dalam library ataupun tempat-tempat yang kita komersialkan, yang itu boleh memberi pulangan lah kepada perusahaan tersebut dan ia menjana pendapatan lah. Itu yang saya boleh sebut dari segi nilai pendapatan lah. Itu yang saya boleh komen lah. Okey, so mungkin panel kedua nak jawab juga soalan pertama ni. Sila. Terima kasih kepada moderator kita. Yang dihormati Tuan Presiden kita ada hari ini. Alhamdulillah, rakan-rakan daripada UA, kita ada Universiti Kelantan, kita ada wakil daripada UMT, UNIZA, PPAT, dan juga rangkaian PPAT pun ada, dan juga yang istimewanya adalah guru-guru pustakaan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya pergi jauh, boleh tak saya nak tahu audiens yang berdiri di hadapan kami ni daripada sekolah berapa orang? Boleh tak angkat tangan? Nak tengok majoriti je. Daripada sekolah, okey, nampak. Okey. Yang kedua daripada rangkaian PPAT ada. Okey, rakan saya juga tu. Rakan saya juga tu. Okey, kemudian daripada UA, Universiti Awal. Okey dah. Okey, alhamdulillah. Okey, tujuan saya bertanya ni sebab di segi penjanaan nilai, dia ada sedikitlah perbezaan, Tuan Presiden, apabila kita melihat daripada di antara UA, Universiti Awal dan juga Perpustakaan Awal dengan sekolah-sekolah di KPM. Okey, apabila kita belajar di universiti, macam saya di USM, Universiti Hamzah,
perpustakaan Hamzah Senduk. Hamzah tak? Senduk. Okey, saya tak jumpa kat mana bilik tayang, kat mana bilik BBM. Okey, sebabnya di sekolah dia terikat dengan UNESCO. Bangsa-Bangsa Bersatu telah menetapkan bahawa perpustakaan itu berada dalam rangkaian pusat sumber sekolah. Dia terlibat dalam PSS. Jadi perpustakaan, tujuan saya nak betulkan di sini adalah cikgu perpustakaan, jangan ingat kita jaga perpustakaan saja. Kita juga merupakan ketua yang menjaga bilik tayang, bilik bahan batu mengajar, bilik SAL, dan yang kelima adalah makmal komputer. Jadi semua itu akan membentuk pusat sumber sekolah. Jadi apabila menyebut tentang perpustakaan, ia adalah pusat sumber sekolah. Okey. Daripada situ di segi nilai dia, saya nak sambung yang Cik Syarul Nizam sebut adalah ruang-ruang yang perlu ada di segi ruang-ruang nilai yang ada. Okey. Sekarang cuaca bila 35 darjah, sekolah tutup 3 hari berturut-turut. Kadang-kadang hari ni 37, esok 34. Tak boleh nak tutup juga. Hari ni 37, hari yang ketiga 34.5, tidak boleh tutup juga. Okey, apa yang saya nak masukkan adalah murid kita belajar di dalam kelas dalam keadaan kurang selesa sekarang. Panas. Okey. Murid kita datang sekolah pukul 7.30, balik dalam 1.30. 6 jam berada di sekolah. Adakah 6 jam ni kita nak masuk dia orang dalam kelas? Kalau kita pergi KL, kalau bawa laju pun 4 jam, 5 jam. Adakah kita akan memandu terus daripada Gong Badak ke Tu Gombok? Kita akan berhenti juga. Begitu juga yang saya nak sampaikan di sini dari segi nilai kita. Murid kita perlu berehat juga. Perlu ada art and art. Tempat rest. Tempat dia nak berehat. Dan tempat itu adalah perpustakaan ataupun PSS. Okey. Jadi yang saya mungkin benda ni, jawapan ini juga merujuk kepada rangkaian PPAT. Dia sama je. Bila ada murid yang datang ke perpustakaan desa PPAT, dia akan mencari perkara yang sama je. Sebab apa? Dia nak cari ilmu dalam buku. Macam mana presiden kita cakap tadi. Bukan dia nak cari buku sangat. Okey. Jadi di sekolah kita jangan lupa 3 perkara. Cikgu nak catat pun boleh, cikgu nak ingat pun boleh. Dan juga rakan-rakan PPAT kita yang lain. Gaya pembelajaran. Bila merujuk pada perpustakaan, dia bertukar pada gaya pembacaan. Okey. Dia ada 3 gaya pembacaan. Yang sekolah-sekolah dan institusi, saya rasa saya dah melihat perkembangan di PSNZ juga, dia ada 3 gaya yang sama. Okey. Yang pertama, dia nak masuk dengan dia nak membaca berkumpulan. Maka disediakan meja-meja untuk mereka duduk lebih daripada 1 orang. Berdua, bertiga, berempat. Mereka perlukan ruang pembacaan secara berkumpulan. Maka kita kena sediakan ruang berkumpulan. Ada yang masuk hari itu, dia tidak mahu gangguan. Dia nak bersendirian. Dan dia masih membaca lagi dan juga menghafal. Contohlah, petang nanti dia ada ujian hafazan. Dapat hafal, dapat RM50 ataupun RM100 sekarang. Okey. So dia perlukan satu ruang untuk dia baca tanpa dia tak mau dengar pun suara kawan dia. Maka perlu adanya sudut individu. Sudut pembacaan individu. Dan kita perlu ingat ada murid yang masuk dalam perpustakaan, dia bukan nak baca buku pun. Dia perlukan keadaan dia nak rest. Dia dah duduk dalam kelas, dia rasa kalau dia baca buku pun dia nak santai. Maka wujudlah gaya pembacaan santai. Maka saya harap di sekolah-sekolah kita dan juga di tempat-tempat perpustakaan jangan lupa tentang 3 gaya pembacaan ini. Ia berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam penjanaan nilai sama ada di sekolah ataupun di mana-mana institusi yang berkaitan dengan pembacaan. Okey. Sebelum saya pergi jauh, izinkan saya disebabkan tadi dah menyebut TBPSS. Okeylah. TBPSS ni dia sebenarnya memulakan rujukan buku di perpustakaan. Betul kita ada ChatGPT, betul.
Tapi TBPSS ni diwujudkan pada tahun 2014. ChatGPT barulah muncul selepas COVID rasanya. Sebelum tu dah ada, tapi dia digunakan oleh ahli-ahli cendekiawan je, dengan ahli komputer je. Di sekolah secara menyeluruh, bayangkan dulu AI tidak dibenarkan pada kanak-kanak bawah 12 tahun pun. Sekarang ni barulah dibenarkan untuk semua kanak-kanak. Jadi maksud saya, program TBPSS ni dia adalah sebahagian pada perpustakaan. Mereka memerlukan rujukan, mereka memerlukan tempat, mereka memerlukan ruang-ruang untuk rehat. Jadi saya share lah satu video, minta izin SK Komplek Gong Badak, tentang mereka membuat satu studio di dalam pusat sumber sekolah, dan mereka menggunakan ruang-ruang tersebut seperti mana yang ada dalam perpustakaan juga. Okey, kita lihat video mereka. Musik tak? Okey, nanti kita lihat ruang-ruang ini yang kita nak tunjukkan, ruang-ruang yang boleh kita wujudkan. Dia jangan kalau kita ingat TBPSS ni yang tadi wartawan saja. Tidak, dia ada kaitan dengan perkara-perkara menyebabkan pembacaan. Itu jawapan nombor satu saya. Terima kasih. Okey, baiklah, sangat menarik kupasan awal daripada panel kita. Maksudnya sekarang ni perpustakaan bukan tempat, maksudnya macam yelah nak baca buku je lah. Jadi macam banyak-banyak jadi one stop center pun boleh jadi kan. Okey, baiklah. Bila perpustakaan tu dah jadi macam one stop center, dah jadi tumpuan. Jadi soalan yang kedua ni, kita dah nampak trend orang datang kenapa. Okey, dan kalau kita tengok perpustakaan ni bukan jadi tempat yang maksudnya macam jadi tempat orang nak datang. Okey. Tapi bukan sebab kena datang, sebab kalau macam dekat sekolah biasa dulu-dululah zaman saya kan, kena pergi pustaka sebab cikgu ganti. Cikgu rilis kelas pergi pustaka. Zaman saya lah. Zaman sekarang banyak aktiviti yang boleh buat kan. Jadi bagaimana perpustakaan boleh memainkan peranan sebagai pusat komuniti yang aktif? Bagaimana perpustakaan boleh menjadi pusat komuniti yang aktif? Silakan panel yang pertama. Okey. Jawapan saya ringkas saja. Yang paling penting sekali, library kena seperti mana yang kata Dr. Gas cakap tadi, kita kena keluar dari segi rasa selesa lah. So we have to be proactive untuk fikirkan apa yang sesuai dengan kehendak sekarang. Dan kadang-kadang kita kena fikir luar daripada kebiasaan. So kita kena bina naratif baru. Maknanya naratif dulu library ni bila masuk adalah tempat yang kata tempat yang tak boleh bising. Hanya ada perabot, ada rak buku, ada pustakawan di kaunter dengan kacamata tebal. Itu naratif dulu. Sekarang ini kita kena ubah. Cabaran kita macam mana? Macam pustakawan sekarang, cabaran dia kena fikir library ini menjadi satu tempat yang menyeronokkan, dan apa wow factor yang bila komuniti dirasa macam, oh dekat library minggu ni ada foodies. Okey, untuk makluman library PSNZ ni kita ada setiap bulan kita buat foodies fiesta. Kita libatkan komuniti B40. That means kita invite komuniti yang berpendapatan rendah untuk menjual produk-produk mereka dengan kadar sewa yang kita dah tetapkan mengikut peraturan universiti, dan mereka boleh jual kepada komuniti, maknanya kepada pelajar, dan setiap bulan memang laluan ilmu ni memang crowd dengan student. Itu salah satu. Yang kedua, kita mungkin library boleh setiap tahun plan lah, macam ada aktiviti macam ada hari raya dia. Macam kita ada PSNZ Open Day. Okay, PSNZ Open Day
kita libatkan pelajar-pelajar kita, pensyarah kita, ada hari sesi bersama pembekal pengolahan data, training, lepas tu ada makan-makan, ada macam-macam aktiviti kita buat dekat library ni. So pengguna kita memang lama-lama orang kata rasa seronok dia tu kepada library tu wujud. Kita nak, yang paling penting kita nak wujudkan rasa seronok. Macam datang pejabat lah, kan? Macam saya dekat kita ni hujung-hujung ni rasa macam bila tengok pejabat ni macam lambat lagi nak benci ni. Okay? So apa wow factor yang menyebabkan kita rasa seronok datang pejabat? Contohnya bila datang pejabat, kita fikir dah, Puan Fatimah ada ni, kita ada bos kan, bos kita maknanya ada something yang orang kata ada benda yang menyebabkan kita rasa orang kata seronok nak datang bekerja. Motivasi nak datang. Motivation orang kata kan. So library pun sama, dan library juga kena ada benda-benda baru yang kita tawarkan. Macam kita kena dengar jugalah daripada pengguna kita. Pengguna kita kata nak library ni tak boleh nak minum kopi, bukan minum benda pelik-pelik, minum kopi maksud saya. Minum air manis ha. Sebab apa? Nanti kan semut, haiwan posak lah apa kan makan merata dalam library, lepas tu rosak buku lah itu kan. So kita kena fikir macam mana kita nak pastikan pengguna-pengguna kita datang ke library dan dia orang boleh menikmati orang kata me time dia di sini. Dia kata sekarang apa, nak ke suasana je kata kan, ataupun healing time kan, nak rasa-rasa lah. Macam dekat library saya selalu tengok student kita hashtag minum kopi at kopi 1, saya di sini, jom mengopi, jom. Saya follow yang student kita di hashtag kan, PSNZ kan. Macam dekat luar tu kita ada kopi 1 kan, so dia orang boleh mengopi dan at the same time dia orang boleh buat apa benda yang dia orang suka kat sini. Check in dekat sini lah. Yes, check in dekat sini. Dan kalau dia orang stress, dia orang boleh main PlayStation. Dalam lobby ni ada PlayStation. Bukan kita nak galakkan dia orang, maknanya dia orang tak belajar, tetapi itu adalah salah satu tarikan. Dia orang boleh main game, release stress. So library ni dah jadi orang kata kita dah bina naratif baru. Ianya merupakan hub, kata saya boleh kata hub kreatif ataupun pusat sehenti keseronokan kepada pengguna perpustakaan. Saya guna perkataan lebih besar, pengguna perpustakaan. Kalau pelajar ni hanya merujuk pada pelajar kita saja kan. Pengguna ni kita ada komuniti luar dan juga dalam universiti. So itulah cabaran kita, dan yang paling penting ada duit boleh jalan. Tapi kata Dr. Gas tadi, buat benda yang baik, duit mari. Duit akan datang kan, betul kan? Itu. Jadi kita kena percaya macam tu. InsyaAllah. Tapi janganlah kita mengharapkan duit datang tapi kita tidak ada usaha. Betul. Tak jadilah kan? Itu salah satu komen saya lah. Okey. Baiklah, Tuan Haji Amin pula macam mana? Okey. Saya follow je panel ke satu. Okey. Syah Ahmad Syarul dia memberi pandangan, jawapan tu terus kepada UA kan. Okey. Jadi tugas saya sebagai panel 2, saya akan follow apa yang UA buat dan apa yang sekolah kita boleh buat. Jadi yang pertama tadi saya ingat, walaupun nampak saya tak catat-catat ni, ingat tajam lagi ni. Okey tak? Rasa macam muda pula hari ni. Okey, yang pertama ni dia bercakap tentang wow factor. Kemudian aspek yang kedua disebut oleh Cik Ahmad Syarul adalah open day. Jadi saya nak sambung yang pertama dulu tentang wow factor. Okey. Maknanya Dr. Gas pun ada sebut tadi. Dr. Gas, saya ambil slide tadi, saya hantar ke pensyarah saya saja je. Wow, ini swap dia kata. Ini dah ada. Jadi saya nak bila perkara macam tu, saya nak beritahu dekat cikgu-cikgu. Di sekolah kita ada kekuatan dan juga kelemahan. Kekuatan sekolah kita ada kelemahan kita. Tapi kita lupa dua perkara yang ada di luar. Dalam analisis SWOT, dia menyebut di luar ada juga peluang dan juga ancaman. Ancaman boleh ditutup dengan kekuatan.
kelemahan di sekolah boleh ditutup dengan peluang yang pada luar. Dia saya sebut bukan saya pesyarah AIB ya, saja nak bagi tahu je. Okey. Kekuatan kelemahan berada di sekolah. Peluang dan ancaman dia berada di luar sekolah. Jadi peluang tu seperti komuniti, pihak IBG, universiti yang berdekatan, yang jauh pun boleh. Sebab sekarang Dr. Gas kata klik je kita boleh cari Pempo. Susah nak cari Pempo dulu. Kita orang zaman MRC 32. Lepas tu yang messenger sikit lah. Okay, itu nak mesti follow channel kampung dulu lah. Okay. Maksud saya zaman berubah. Okay. Jadi yang pertama saya nak sebut tadi, kita kena buat analisis SWOT. Tengok apa kekuatan, apa kelemahan yang tu berada di sekolah. Yang kedua, kita lihat peluang dan ancaman yang berada di luar sekolah. Okay, berbalik seterusnya, one factor tu, kita kena beranilah buat library kita ni jadi lain daripada kebiasaan. Membaca dalam kereta api, membaca dalam helikopter, membaca dalam hutan. Ada sekolah yang buat library macam hutan. Dibuat, tapi bukan semualah. Mula-mula masuk library biasa lagi. Kemudian dia gunakan bilik-bilik yang ada, membaca dalam hutan. Ada sekolah dia buat library disebabkan saya nak petik kata sahabat saya, reward tu perlu ada. Kehadiran terbaik. Budak yang selalu datang ke sekolah dapat main, kalau kat sini main PlayStation. So di sekolah pun kita boleh buat ruang yang sangat wow, berjaya macam ni. Sebab apa? Peratus kehadiran sekolah KPN sekarang ni tidak banyak sekolah yang melepasi 95% kehadiran masing-masing. Betul kan? 92, 93, 80 lebih. Jadi apa kata kita guru pustakaan media di sekolah, kita bantu kehadiran tersebut. Pelajar yang selalu datang dia ada reward. Bakat dia boleh main dalam bilik-bilik reward. Okey. Dan benda tu tak mustahil. Saya ada contoh. Masa-masa tunggu contoh SK Bukit Wang kan. Pandai-pandai cakap tak. Kan dulu kan saya kerja JPM kan. Kemudian dekat Nabesara ni kita pilih sekolah lah. Cikgu saya ada. Jangan senyum. Okey. Jadi tak apa, kita lihat contoh sekolah lain dulu. Sebab kita ada pada Kemamang ni Kemamang. Jauh tadi yang bertanya soalan kan. Saya nak bagi contoh yang pertama SK Santung. Ada cikgu SK Santung tak ada sini kan? Di Dungung, sekolah SKN, sekolah kurang murid. Tapi dekat dengan Petronas. Kan pakar kan banyak kan? Petronas cakap-cakap sana. Kemudian saya nak tunjuk sekolah SK Binjai Kemamang. Ada daripada Kemamang, ada SK Binjai tak ada. Cikgu sini tak datang tak. Pak jauh kan. Okey, kita lihat video yang kedua. Apa yang sekolah SK Binjai dan SK yang pertama SK Santung, SK Binjai dia buat bilik-bilik yang macam ni. Okey, di SK Santung dia buat helikopter. Okey. Nak masuk budak pun boleh jadi pakai pilot. Memanglah kos dia 10,000 ke atas. Tapi dia carilah. Dia carilah. TV tu 2 buah tu dia dapat daripada Petronas. Hantar je surat. Ada rezeki ada. Dalam bilik ada aircon. Kena pakai PS masa tu PS3 kot. PS4 tak keluar lagi kot. So budak dapat reward. Dan juga kelas yang terbaik dia buat pengajaran di dalam helikopter bersama dengan murid-murid yang terbaik lah. Kita akan lihat nanti cikgu dia mengajar matematik nanti. Okey. Ni masa Covid sebab tu ada apa? Ada mask. Ni tahun 2021 ataupun 2020. Besar juga tu. Ini di sekolah murid lah macam ni. Cikgu pun mengajar. Yang ni dibuat demo pada pelawak lah. Dia sebenarnya tu hakim tu.
Dia ajar tentang zoom masa timur dan barat. Sebab dia ada 2 TV, dia boleh tukar-tukar je TV tu. Okey, SK Binjai. Buat PSS dia dalam hutang. Okey. Saya Nur Isyan Hana binti Kara Anwar, pengacara TV PSS MyLB Channel SK Binjai Kemaman Terengganu. Tahukah anda PSS Al-Syafi'i merupakan satu-satunya sekolah yang mempunyai inovasi e-forest? Dia buat kerjasama dengan pejabat perhutanan negeri Terengganu. Pejabat perhutanan bagi kayu-kayu balau. Di dalam e-forest ini terdapat 3 inovasi yang menjadi tarikan pengunjung. Inovasi pertama, e-pool, sebuah simulasi kolam dengan hidupan hutan. Ruang santai disediakan Boleh baca kepada situ. pengunjung yang hadir untuk duduk dan Ambil suasana beristirahat tak? sambil Ambil menikmati suasana. suasana kolam. Inovasi kedua, e-waterfall, diwujudkan untuk membantu murid-murid untuk merasai suasana air terjun dan sungai yang terdapat di Malaysia. Di samping Okey, dia menggunakan 2 dia tembok LCD ke bawah ke lantai, satu dan ke depan satu. Dia cuba mohon pada sebuah organisasi di depan sekolah je. Dia buat surat dapat 2 LCD. Okey. Jadi maksud saya buat kesimpulan pada soalan yang kedua, dia adalah nilai tambah, dia adalah wow factor dan dia adalah keberanian kita untuk mengubah perpustakaan kita. Okey, terima kasih. Okey. Baiklah, macam-macam sebenarnya boleh buat dekat pusat sumber sekolah kan. Universiti awam pun boleh ambil idea tu jugalah. Okey. Baiklah, yang soalan yang pertama dan kedua tadi tu sebagai orang kata mana hinjing. Mana hinjing. Okey, honi tu lalu masa Terengganu. Okey, yang ni soalan ketiga ni kita nak beralih kepada isu yang sebenarlah. Okey, perpustakaan dan komuniti dari perkhidmatan ke penjanaan nilai. Okey, baiklah. So, boleh tak Cik Syarul dulu kongsikan makna di sebalik penjanaan nilai dan bagaimanakah ataupun bolehkah perpustakaan menjana tanpa menjejaskan peranan asalnya? Okey. Kalau saya nak kupas dari segi sudut di dalam perpustakaan akademik lah, saya tak pastilah kalau polisi dan juga dasar di perpustakaan akademik lain macam mana. Tetapi kalau di UMT ni kita mempunyai peraturan, okey, dari segi untuk penggunaan ruang dalam perpustakaan ni, ruang yang kita ada tak banyak. Tapi kita seperti mana yang kita paparkan kat slide tu, kita ada beberapa ruang yang memang dia ada certain charge. Okey. Dan sebenarnya kita kenakan charge ni untuk pastikan dari segi pengguna pendapatan lah, okey, dan juga untuk menampung kos-kos operasi di sebaliknya. Dan memang kita tidak orang kata gairah untuk menjana pendapatan, tetapi kalau ada dari segi tanggungjawab CSR kita kepada contohnya Jabatan Kesihatan, dia ada nak buat talimat berkenaan penyakit tertentu khusus ke apa kan. So ada ruang ataupun kelonggaran yang kita boleh berikan, tetapi bergantung kepada kelulusan NAB Chancellor lah. Okay, maknanya kalau nak minta waive ke apa kan. Dan memang kalau dari segi sudut di perpustakaan akademik ini, saya boleh sebut menjana nilai itu memang kita menjana dari segi pendapatan ringgit lah, okay, kepada kita punya institusi. Dan orang kata sekarang ni tak ada yang percuma kan, tetapi macam saya sebut tadi, ada kelonggaran yang pihak universiti boleh berikan atas sebab-sebab tertentu bagi menyokong komuniti tersebut. Dan itu kita tidak menjejaskan peranan kita kepada komuniti, dan kita pun tidaklah orang kata strict kepada komuniti kita. Dan kita pun sentiasa ada event-event bersama pihak sekolah khususnya.
yang kadang-kadang dia ada nak buat kunjungan ke pustakaan, dia ada nak buat latihan dekat pustakaan sini, kita sentiasa terbuka. Dan kita tidak orang kata menjadikan charge yang saya sebutkan, yang sebenarnya kadar yang dipaparkan itu sebagai satu penghalang lah kepada komuniti untuk mendekati kita. Sebab peranan kita sebagai universiti ini sepatutnya kerajaan tidak invest banyak kepada kita, berjuta-juta, saya boleh kata berjuta-juta ni, dan sepatutnya limpahan orang kata dari segi apa yang telah dibelanjakan kerajaan kepada kita tu dirasai komuniti. Itu yang sebenarnya. Maknanya bukan sekadar kita dapat 100 juta setahun tetapi kita belanjakan dalam universiti, dalam library ini sendiri, tetapi komuniti hanya orang kata duduk di seberang pagar je, hanya boleh tengok je. Tak. Kita dah kena keluar dari segi pandangan tersebut lah. Dan ini adalah salah satu ruang lah yang kita ada lah. Contohnya macam student cakap, oh dekat sini library tak ada tempat nak baiki komputer lah, tak ada tempat baiki telefon lah. Kita buat satu, namanya Anjung Ilmu. Kita cari operator dekat luar, dia sewa. Lepas tu yang ni ruang komersial Anjung Ilmu. Setiap bulan ada je peniaga-peniaga, tapi fokus kita B40, orang susah. Sebab diorang ni kebanyakan daripada pasca COVID. Ada yang sebelum COVID buat income sampai 20-30 ribu, tetapi lepas COVID bisnes lingkup. Jadi ini peluang kepada mereka untuk bina semula perniagaan dia orang walaupun kecil-kecilan. Tapi seronoklah dengar. Saya tanya ada satu pakcik tu menggoreng mi. Mi apa wangi dalam kawah tu wangi dia? Mi kawah. Mi kawah. Mi kawah kuasa minggu tu. Saya tanya pakcik pakcik saya cakap KL pakcik. Berapa ringgit pendapatan? Saya cakap macam slang orang putih tu, tak boleh. Sensitif. Mula-mula. Berapa ringgit sehari jana pendapatan? Ni jual mi kawah ni kan. 1,000 hingga 3,000 sehari. So dia berniaga 4 hari 5 hari. Kalau time by 5 maknanya saya boleh kata 15,000 dalam masa 5 hari. So memang kepada komuniti, memang bagi saya, pada pendapat saya, library telah membantu. Saya kata dari segi nilai yang Dr. Gas sebut tadi, nilai sosioekonomi kepada komuniti. So peranan library ni ada di mana-mana. Secara langsung tak langsung, sedar tak sedar je. Dan kita membantu komuniti dan at the same time kita membantu pengguna kita yang rata-ratanya tak nak keluar daripada kampus ni, nak terperuk dalam kampus ni kan. Cuba nak pergi bandar, naik Grab 15 kilo juga lebih kurang. So kena ada tarikan dekat dalam kampus ni. So itu salah satu, itu orang kata tiap-tiap bulan kita ada jualan. Bila orang sebut library ada jualan, memang student orang kepala, pakcik jual mi, pakcik jual takoyaki ke, saya boleh hafal semua menu kat sini. Jadi itu salah satu kelainan ataupun keberanian lah yang library kena buat lah. Untuk pastikan kita ni relevan. Kita tak nak lah orang kata terlalu akademik sangat. So kita kena open dah sekarang. Macam balance lah. Bagi memenuhi keperluan mereka. Okey. Baiklah. Daripada sektor perpustakaan atau pusat sumber di sekolah pula Tuan Haji, macam mana? Okey. Untung jadi penil nombor 2, boleh tiru je apa. Okey. Sebelum saya mulakan peniruan tu, saya nak beritahu 2 perkeliling dah yang penting untuk sekolah. Mungkin sekolah buat dah. Saya ingatkan balik. Pertama, kebenaran ibu bapa untuk menyiarkan anak-anak dalam media sosial. Buat dah kan? Tapi perlu ingat dia mati hingga 31 bulan 12. Setiap tahun kena renew borang persetujuan ibu bapa. Yang pertama lah. Dan yang kedua, sebab kita main nilai ni, nilai. Sebarang kutipan duit tidak boleh dimasukkan ataupun diterima oleh guru pustakaan media secara cash. Dia perlu dimohon melalui PIBG. Dan kemudian duit dimasukkan dalam akaun PIBG dulu. Jika duit, jika barang tu hantar sekolah lah.
Kalau barang lain, barang hantar sekolah kita daftarlah aset sekolah. Okay, kalau berbentuk duit, lebih baik dan seeloknya masuk dalam akaun PIBG dulu, kemudian dikeluarkan, barulah kita keluarkan untuk kita gunakan. Okey, jelas dua pergiling itu? Okey. Jadi yang seterusnya, tak apa saya ambil sikit-sikit lah. Saya tiru satu-satu. Bagi je. Bagi je. Tak masuk turning in tak apa. Bagi je. Okey. Yang kedua, kenapa akhir-akhir ni super duper sekolah? Tak main apa? Super duper tak? Kenapa oleh kemana menghilangnya hari perpustakaan? Kemana hilangnya minggu PSS? Mana bulan perpustakaan? Lama dah tak dengar. Dengar bulan je. Bukan nak marah ke fikir tak? Tak, kan kita ada zaman kita kan. Hari perpustakaan, minggu perpustakaan, jualan. Orang kantin tak ada jual itu. Kita jual. Duit masuk ke perpustakaan. Kan? Jadi saya nak ingatkan balik. Kau dah ingat dah kau. Lama dah saya tak cakap ke awak semua tak. Dulu kat kalau pesta buku tak ada muka lain tak. Di PPAT. Muka ni lah yang bercakap. Okey. Jadi tolong ingatkan balik. Minggu perpustakaan, hari perpustakaan. Mana anugerah pengunjung pertama? Lama dah tak ada. Pembaca pertama, murid yang meminjam hari pertama, guru yang meminjam hari pertama, guru yang ke-50, pembaca peminjam yang ke-100. Lama dah saya semua hilang. Diingatkan balik ya. Okay. Yang pertama saya ingatkan balik tadi adalah tentang perkeliling yang perlu pastikan. Yang kedua adalah kita dah hilang dah lama dah. Dulu ingat tak? Walking. Apa tu? Nama apa? Kamus bergerak. Pakai nama tak? Satu huruf satu hari. Learn word a day. Library yang buat. Membantu panitia. Okey. Itu balik. Dalam mengejar yang baru, jangan lupa yang lama. Apa tu? Kasih pada yang tua. Salah. Hormat pada yang tua, kasih pada yang muda. Mengejar AI, jangan cakap lah sebab tu Kuala Negeri panas. Ada 2-3 sekolah main AI sangat. Apa panas Pak Kuala Negeri? Tak patut bakar-bakar Pak. Okey. Jadi, yang kedua, community. Sedap tiru kan? Okey. Jangan nak salah pada PIBG tak bantu. Tanya balik diri kita, berapa kali masyarakat PIBG buat dalam pustaka? Berapa kali masyarakat PIBG buat dalam bilik tayang? Pengurusi PIBG pernah masuk dalam perpustakaan. AJK PIBG pernah masuk dalam bilik PSS. Tak pernah. Dalam masyarakat PIBG pernah tak bawa minum air dalam pustaka ke? Dan ada usul tentang perpustakaan ke daripada ibu bapa, mengusulkan sesuatu berkaitan dengan pembacaan. Semua isu. Pintu pagar, isu beg berak. Mana isu-isu pembacaan yang dibawa oleh ibu bapa? Sebab apa mereka tak tahu pun? Okey. Berbalik pada SK Bukit Wang. Nak tahu sangat. Saya belanja sikit Saya 5 bulan baru di SK Bukit Wang. Pencen mungkin tahun depan, mungkin tahun sekali lagi. Lambat lagi. Sebab tengok Puan Fatimah ni. Dengar cerita tahun ni dah. Ada orang kisah lah Puan Fatimah. Rakan di sekolah teknik dulu. Dia pun tahun ni nak bersara. Okey. Kenal lama dah tu Puan Fatimah tu. Okey. Masuk saya. Dah ingat kat mana tu? Bukit Wang ikut. Bukit Wang. Bukit Wang. Okey. Kita ada Dr. Kamarul Zaman PPAT. Di Bukit Wang, 100% pengawas perpustakaan ada kad keahlian PPAT. Bukan susah pun, percuma je. Pergi buat IC je kan. 100% guru ada IDU pustaka. Bukan nak share je. Sebab saya dapat kredit Dr. Kamal Zaman dengar saya cakap tentang PPAT. Terima kasih PPAT. Dan 100% pengawas ada IDU pustaka. Kita insya-Allah sebab murid 355 orang, kita buat dulu separuh dulu U pustaka untuk murid. Untuk guru kita ada 28 orang je, sekejap je selesai. 100% U pustaka. Okey, terima kasih PPAT.
Okey, tepukan pada PPIT. Okey. Dia bukan senang, dia win-win situation tau. Bulan 6 ni PPIT jemput saya pula pergi ceramah ke tak, bulan apa? Bulan 6 tak? Bukan saja lah. Tak apalah. Kita kongsi insya-Allah. Kita jumpa balik rakan-rakan PPIT. Kita jumpa bulan 6 nanti. Okey, insya-Allah. AI tajuk dia. Okey. Kemudian bercakap dengan komuniti lagi. Okey. Saya belanja lah. Jangan tengok library Bukit Wang tak. Tak siap lagi. Kita tak siap lagi. Okey. Kenapa SK Bukit Wang highlight bilik nyala digital? Kita buat dalam 5 bulan sebuah bilik nyala digital. Bilik tayang yang di Uboswai menjadi sebuah bilik digital. Highlight kerana sponsor masuk. Ada orang telefon nak menyumbang. Betul? Sebab dia melihat aktiviti yang dibuat. Okey, baru ni yang terbaru kita buat, kita ajar AI kepada ibu bapa. Kampung SK Bukit Wang. Ibu bapa kedai kepuk, kita ajar buat poster jual kepuk. Yang buat ABC, kita buat ABC Neleh. Kita ajar nama baru. Semakin maju. Apabila mereka maju, tak lama lagi duit akan masuk ke sekolah juga. Bijak. Dan hasil-hasil dah sudah ada 3-4 orang ibu bapa telah bergabung dan membeli sebuah tablet kepada biliknya jadi kita. Kita belanjalah video sikit boleh? Sila kita tengok video. Okey. Even on your darkest days, you know that I will never change. Oh, I will love you the same. Oh, I will keep you Kat ucapan pun lepas ni ibu bapa tak payah lupa orang dah. Dia boleh buat ucapan dia. Ucapan kat kahwin. Kat hari jadi. Itu cikgu saya. Itu ibu bapa. Ini cikgu saya. Cikgu. Ini ibu bapa yang hadir. Fasa 1. Okey. So kita share lah sikit bilik ni. Ni sebelum. Sebagai inspirasi je, tiada yang mustahil. InsyaAllah yang paling penting doa. Kadang-kadang dalam perhimpunan hari kami tu kadang-kadang doa kau, ya Allah bila rezeki murah masuk ke sekolah kita, tinggal macam kita tak. Kadang-kadang tak. Baca Yasin baca Yasin, baca Yasin baca Yasin. Betul dah bagus dah. Selit sikit doa. Ya Allah murahkan rezeki, beri kesihatan pada guru-guru, tengok kata sikit. InsyaAllah. Maknanya ia melibatkan komuniti. Yang dapat tu adalah komuniti dan juga oleh kawan-kawan yang bila kita masuk media sosial ada bekas-bekas alumni PM tepi cikgu sekolah kita dulu lain. Dia kata lain jangan lain saja, ya sikit. Dan yang mereka PIBG lah. Kita bagi. Maksud saya benda tu perlu di-highlight, bukan kena nak tunjuk kerana dia adalah zaman sekarang mereka hanya memberi pada orang yang mereka percaya.
Zaman sekarang ramai je akan buat apa cerah beli duit dah siap-siap bilik. Sekarang ni kalau orang bagi kenyala digital SK Bukit Orang, bilik siap dah. Tambah. Yang terbaru semua kena puan hajah kan. Puan hajah Masamah bersara kan. PPD Cornerus. Kenal tak? Puan hajah Masamah. Ketua PPD Cornerus. 3 hari sebelum bersara datang ke sekolah serahkan sumbangan peribadi 1 tablet kepada SK Bukit Orang. Kerana dia rasa pelaburan tidak sia-sia digunakan. Sehari selepas dia bagi, kita buat guna tablet itu ajar pada ibu bapa. Ada orang nak kepercayaan macam tu lah. Okey. Jadi terima kasih, panjang pula cak tamu 3. Dan nombor 4 dari jawab takut dah. Kena jawab. Okey. So maksudnya bukan universiti awam sahaja ataupun institusi pengajian tinggi sahaja yang memberi balik kepada komuniti. Sekolah pun boleh buat kalau diberi peluang lah. Okey, jadi kita terus ke soalan seterusnya sebab soalan yang ni lain, keluarlah sikit daripada universiti awam dan universiti di sekolah. Sebab saya ada terbaca artikel yang ditulis dalam akhbar online MStar pada 23 April 2026, baru je lagi, yang mana artikel ni bertajuk Program 1PD 1 Product, ubah perpustakaan desa jadi hub ekonomi komuniti. Maksudnya pustaka desa ada satu produk dan pustaka desa menjadi hub komuniti, hub ekonomi. Jadi pada pandangan panel, adakah ini sebenarnya petunjuk bahawa peranan perpustakaan sudah benar-benar melangkaui fungsi tradisionalnya? Silakan. Okey, sebelum saya jawab, saya harap Cik Amir tak tiru jawapan saya. Tak tiru. Saja melawak Haji Amir. Okey, apa ni berkenaan dengan satu pustakaan desa, satu produk tu sebenarnya merupakan satu inisiatif yang pada peribadi saya sangat baiklah. Yang pertama, dia membantu usahawan-usahawan tempatan untuk memasarkan produk dan juga orang kata menggunakan perpustakaan itu sebagai tempat untuk memperkenalkan produk. Dan itu merupakan satu kelainan dan juga inovasi dalam perniagaan lah, saya boleh kata. Dan saya mengambil contoh perpustakaan awam Terengganu. Okey. Sebab kadang-kadang kalau hari cuti ke apa kan, hari cuti sekolah kalau kat Terengganu ni contohnya hari Jumaat, Sabtu kan. Okey, weekend pergi mana? Dua tempat je Terengganu ni sekarang. Mana? Sungai. Maya Mall, Oh. KTCC. Okey. Minggu depan KTCC, Maya Mall. Okey. Sampailah. Itulah orang kata, maknanya itu je tempat yang kita ada kan. Paling tidak pun Maidin Mall lah dan kita tahulah sebut KTCC semua ni saya tiba-tiba blur hilang. Cuma saya boleh sebut itu ia merupakan satu pemasaran yang bagus. Cuma kadang-kadang saya, kalau anak saya, family saya ajak pergi Maya Mall, dia kata, oh ada Chef Wan dah buka ni. Kan? Saya kata apa benda nak pergi makan sampai 2-3 jam beratur, kan? Baik pergi kedai sushi sebelah dia, kan? Terus masuk makan kan? Saya kata minggu ni tak nak pergi ni, kita pergi public library. Saya bawa anak-anak saya pergi public library dan anak-anak saya memang dia tempat yang nak pergi public library. Maknanya sekolah rendah kan? Sebab apa? Dia boleh buat macam-macam benda. Saya pula pergi tengok orang buat demo masakan dekat public library. So dekat situ saya tengok, maknanya public library dah lama nampak orang kata menggunakan ruang dia, memanfaatkan ruang dia. Dia jemput usahawan ataupun peniaga roti, contohnya Zik Bakery kan, betul Doktor? Zik Bakery, dia tunjuk cara nak buat dough roti. Macam saya tu tengok cara nak buat kuih beneram. Saya belajar lah, tapi saya tak buat pun, saya makan sampel dia je. Okay? Cuma saya nak khabar, kalau kita library tu melihat kepada untuk membantu usahawan, dia boleh dia collaborate. Yang penting kita di library sebagai penyedia perkhidmatan ni kena terbuka untuk mengenali siapa usahawan yang berhampiran di keliling kita. Macam public library dia nampak siapa. Macam kami di sini, kita di tepi pantai ni mungkin kita nampak
pengusaha-pengusaha maknanya nelayan. Mungkin ada produk-produk nelayan yang boleh kita bawa kadang-kadang kita jual dekat laluan ilmu ke kan, produk-produk ikan kering ke apa ke. Walaupun nampak macam apa ni, library dah mula jual ikan kering, mula jual sayur, tak. Sebenarnya kita kena library macam UMT, kita niche kita ni, kita ada juga kampus pertanian Bukit Kor. So kadang-kadang ada kita sebulan sekali kita jual ikan tilapia. Bukan kita lah, fakulti yang jual. So saya fikir juga kadang-kadang apa kata library ni, kadang kita buat sebulan sekali hari apa ni yang jual produk tani tu. Kan mesti dapat orang kata lagi tarikan maknanya pengguna kita dalam UMT ni dan juga komuniti luar datang masuk. Maknanya dia tahu dekat sini ada ikan kembung murah kat sini kan. Sekilo berapa ya ni kembung? 22 ya ke 24 ya sekilo? Kan? Mungkin dekat sini dapat murah kan? Jadi library kena berani untuk meneroka perkara baru, buat benda yang baru, mengambil contoh macam public library dah buat. Nak buat dan nak buat je. Dan itu salah satu kita membantu dari segi sosioekonomi lah, yang saya pada pandangan saya library boleh memainkan peranan. Okey. Maksudnya mempromosikan satu produk di perpustakaan lah. Ya, betul. Okey. So mungkin tu aja ada nak tambah sikit. Okey, dah tiga banyak. Okey, tapi kalau tentang Cik Wang tadi rasa kena terjeput dia tak? Okey, di sekolah soalan tadi berkaitan tentang satu kampung, satu industri kan? Satu perpustakaan desa, satu produk. Okey, satu perpustakaan, satu produk. Okey, kalau di sekolah, yang umum dia, setiap sekolah ni dia ada kebitaran masing-masing. Ada sekolah ni kebitaran dia hoki, ada sekolah ni kebitaran dia silat, ada ke sekolah kalau SK Simpang Rawa kebitaran dia program nilam. Ada juga sekolah yang memilih Pusat Sumber sebagai kebitaran. Okey. Jadi saya sebab tamu tiru kan. Kita ubah sikit jawapan kita. Di sekolah apa salahnya setiap murid kita bagi satu bukan satu produk, satu kemahiran. Selama ni pernah dengar JU buat apa? Pas sudah JU tu semua cikgu. InsyaAllah contoh SK Bukit Wang kita akan buat JU murid. JU murid. Dan kita tak bagi banyak. JU ChatGPT seorang. JU Gemini satu orang. JU AI. Sebab apa? Daripada JU tu nanti dia, kalau kita ajar, daripada dia nak pembimbing rakan sebaya juga. Dia lebih percaya rakan dia yang akan ajar dia. Jadi kita kena pastikan kita bimbing dulu murid. Okey. Kita buat sedang dibuatlah di SK Bukit Wang. Satu hari lebih kurang sejam dengan persetujuan ibu bapa. Tapi nak kalau mudah, mula-mula tu anak cikgu dulu lagi mudah. Sambil-sambil tunggu kafar tu mau nak gimana pun. Tak. Kena duduk sekolah juga kan. Okey, 1 jam satu hari diberi latihan AI. Latihan ChatGPT, prompt yang betul. Bila kita ajar ramai-ramai sekelas 30 orang, impak dia bagus semua tahu, tapi tak akan keluar satu hero kan. Tak akan keluar satu yang menonjol. Lebih baik kita ambil dulu. Dia ada dalam latihan ni dia ada beberapa perkara. Daripada atas ke bawah, bawah ke atas, daripada banyak pada sedikit ke banyak. Jadi saya lebih suka ambil yang sedikit dikembangkan menjadi yang besar. Okey. So mungkin kita boleh produk, kita terkenal. Okey, SK Batu Rakit, Ustaz Zah di sini. Mungkin seorang budak tahun lepas dia ada budak pandai pidato kan. Pandai berpantun. Okey. Tapi adakah selepas dia keluar dari keterangan satu masih ada lagi wakil pantun? Jadi kalau ada satu hero di sekolah tu, dia mesti ada pelapis dia.
Jadi boleh tak setiap perpustakaan kalau kita nampak tahu tu kita ada hebat seorang murid, kita pastikan dia tinggal bukan tinggal saka, dia tinggal pelapis. Dia tinggal pelapis. Sebab kadang-kadang kita dapat dia muncul 5 tahun sekali budak macam tu kan. Dia bukan muncul dia tak tahu. Sayang, sementara dia masih ada di sekolah. Kalau ada lagi tahun ni baru bulan 5 bulan lagi ataupun 6 bulan lagi kita boleh cari pelapis dia. Okey. So itulah maksud produk aku. Sebab tak mahu 3 jam depan. Rasanya kita skip. Kita tinggal satu Jadi insya-Allah jangan lupa follow Facebook dan TikTok SK Bukit Wang. Kerana tak lama lagi 2-3 hari akan keluar iklan tali kasut longgar. Ikat tali kasut. Nak tengok video tu saja nak suruh follow kan. Cari TikTok SK Bukit Wang, cari Facebook SK Bukit Wang. Okey, terima kasih. Okey. Jadi yang 6 ni tak ada masalah. Okey. Terima kasih Tuan Haji atas jawapan. Nampak nak jadi apa JU? JU Murid. JU Murid. Senang saya panggil hero lah kan. Hero di sekolah. Adiwira. Sekarang ni kalau sebut JU budak-budak macam apa. Kalau sebut Adiwira tu nak lalu rasa. Okey. Sebenarnya masa sedikit mencemburui kita ni. Kalau ikut sini 3 minit tak apa. Urus dia lebih sikit ya. Okey. Kita terus ke soalan yang soalan yang kelima lah. Tuan Haji dah cerita panjang lebar peranan guru, peranan pusat sumber. Tapi kita nak nak tahu jugalah adakah perpustakaan ataupun pusat sumber di sekolah ni benar-benar menjadi jambatan antara pendidikan dan juga komuniti. Okey. Macam mana kita nak ukur jawapan itu? Okey. Kalaulah ada beberapa situasi. Pertama, mak ayah siapa pergi ke library tanya. Dah balik lah tu. Ada kan? Tak. Anak tak balik tapi dia tahu anak dia ada di library. Waktu rehat penuh murid mari tanpa kita suruh. Itu menyebabkan memang betul dia adalah jambatan di antara dengan murid. Jambatan dengan ibu bapa pula. Pertama, ibu bapa memberi kepercayaan yang sepenuhnya. Jika ada program yang dianjurkan oleh library, mak ayah tidak susah hati pun. Dan apabila perasaan tidak susah hati itu disertai dengan nilai kewangan, dia bantu pula kewangan. Cikgu nak buat kursus tu library, tak apalah kita bagi makanan. Itu menunjukkan mereka memberi sepenuh kepercayaan. Okey. Untuk membentuk kepercayaan tersebut, dan kata yang ringkas rumusan dia adalah apa yang kita buat. Dan saya suka ayat Dr. Gas. Buku tu bukan sekadar kita guna buku, ilmu dalam buku tu. Jadi dia orang tahu budak pergi pustaka bukan nak baca buku, kerana nak dapat ilmu. Dan kata akhir pada saya, kita bukan mengajar, kita adalah apa? Guru bukan mengajar, tapi guru adalah pendidik. Kita mendidik, bukan kita mengajar. Kita didik anak murid kita jadi insan, bukan kita ajar. Kalau ajar, dia akan jadi. Sebab tu ada pepatah berburu kepala ajar memburu pantun tu saya lupa dah. Melentur bulu. Last sekali dia kata jangan jadi jangan kita kurang ajar. Sebab apa? Kita mengajar saja. Tapi jika kita mendidik, insya-Allah anak murid kita akan ingat kita sampai bila-bila. Okey. Menjawab dah lagi? Menjawab dah tu. Kita nak ke panel. Jadi panel kedua pula panel pertama pula. Tadi biasa panel pertama Tuan Haji follow kan. Yang ni Tuan Haji dulu, panel kedua pula follow. Okey, kalau pendapat Cik Syarul pula lah, bagaimana perpustakaan lain, terutamanya perpustakaan akademik, boleh menyokong perpustakaan di sekolah pula? Okey, perpustakaan akademik boleh menyokong banyak cara lah. Yang pertama sekali, yang paling penting, sebelum perpustakaan akademik nak membantu, kita kena kenal kita punya audience dan juga keperluan kita lah, keperluan komuniti sekolah tu. Contohnya macam kita boleh adakan program Jayawara lah. Jayawara bersama komuniti sekolah untuk kita dapatkan input-input penting
kita tahu apa masalah-masalah yang berlaku. Kita bukan datang nak selesaikan masalah. Kita datang lebih kepada kita nak memberi consultation. Kita tengok peluang macam mana kita boleh bantu, dan kita libatkan agensi yang selain daripada library kita. Macam library PSNZ kita ada alhamdulillah kenalan lah. Bukan kita kenal semua agensi korporat, tapi ada yang boleh membantu. Contohnya macam last 2 years kita ada masalah banjir, bencana banjir di Kuala Berang. 2 sekolah tu memang SK Betung dan Lubuk Periuk. Perabot memang buang, orang kata buang saja, lupus. Jadi mereka datang ke PSNZ minta bantuan dari segi macam mana nak dapatkan aset baru, buku-buku. Jadi dengan apa yang kita boleh tolong yang mampu, kita maknanya pihak askar yang tak etika. Dia kebetulan ada zakat. Kan? Dia boleh bantu sekolah yang berkenaan, dan itu memang tanggungjawab dia, dan kita channelkan saja. Pusat sumber tu dapat perabot baru semua. Kos dia dalam 65,000. Kita dapat. Itu salah satu macam mana cara library boleh kata membantu dan dekat dengan sekolah lah. Dan sekolah juga dan dulu saya selalu dengar anugerah penilaian pusat sumber. Masih ada ke? Tak ada dah. Tak ada dah. 2-3 tahun tak ada. Okey, dan pihak sekolah lazimnya dia datang dekat library, dia minta nasihat. Okey, apa benda improvement yang boleh buat dekat pusat sumber. Dan itu salah satu apa yang library akademik boleh bantu. Yang pertama mungkin dari segi melihat dari segi sistem. Saya boleh cerita isu di sekolah-sekolah ni. Yang pertama, sistem yang tidak seragam. Sistem S-Lip, pakai sistem pustakawan. Sistem ada tapi tak pakai. Sistem tak ada, pakai manual. Nak beli sistem tak ada duit. Buku lama, rak sekali saya pegang je jatuh. Macam-macam banyak sekolah. Jadi kita nak selesaikan semua tak boleh. Jadi kita bekerjasama dengan JPN dan juga PKG. Kita tengoklah yang mana kita boleh bantu dulu. Okey. Dan yang latest kita ada kerjasama dengan sekolah yang saya tak ingat. Sebab kita ada 39 sekolah kan, yang kita kena jaga kan. Betul. Dan Bukit Wan akan masuk sekolah yang ke-40 lah. Kita sayang InsyaAllah. Dan library kita akan memainkan peranan. Maknanya kita tak tinggal sekolah, walaupun kita ni serve to the academic punya ekosistem, tetapi komuniti sekolah tu kita tak tinggal. Kerana esok-esok siapa yang akan masuk sini? Dia lah. Maknanya bila saya tanya sekolah di luar pagar UMT ni, pilihan pertama universiti nak masuk mana? Oh, saya nak masuk Universiti Malaya. Yang kedua, saya nak masuk USM. UMT nombor 4, nombor 3. Padahal buka pagar, buka pintu rumah dia, nampak dah pagar UMT. So kita nak, orang kata kita nak macam mana kita nak memupuk, orang kata dia ni bukan kita tak nak lepaskan dia pergi ke pantai barat. Maksud saya dah tepi rumah universiti dah kan. Jadi jimat banyak, parent pun boleh tengok hari-hari. Dan kita pun risau dengan kes yang sekarang ni tak menentu kan. Jadi kita kena library kena lebih berperanan. Macam mana kita boleh memastikan anak-anak ini dan juga guru pendidik ini orang kata minat untuk datang ke UMT, dan library kena mainkan peranan. So kita kena dapatkan input lah yang lebih banyak lah daripada pihak sekolah. Betul, terima kasih. Okey. Baiklah. Kalau tengok masa ni memang suntuk-suntuk lah, tapi kita nak bagi peluang kepada kita punya penonton, sama ada dalam online ke ataupun yang berada dalam auditorium, untuk bertanyakan soalan kepada panel-panel. Sebab Dak Cia saya tanya seorang kan, kena sama-sama kot kita tanya. Jadi kita buka kepada audiens untuk bertanya kepada kedua panel kita. Silakan kalau ada soalan. Ada? Jangan takut panel tak makan orang.
Sila kalau ada soalan. Okey. Okey. Betul, tak ada soalan nak tanya? Kalau ada soalan boleh PM tepi lagi. Okey. Jadi sebagai penutup kita lah, saya mohon setiap panel untuk bagi satu mesej ataupun satu rumusan ringkas daripada topik yang kita bincangkan pada hari ini. So kita mulakan dulu dengan panel pertama kita. Cik Syarul, silakan. Okey, apa yang saya nak ringkaskan di sini, yang pertama ialah perpustakaan dan komuniti berpisah tiada. Bukannya polis dan masyarakat berpisah tiada. Perpustakaan dan komuniti berpisah tiada. Jadi perpustakaan kena sentiasa orang kata peka dan juga kena laju daripada masyarakat untuk mendidik. Mendidik orang kata sekarang ni macam-macam kan, adiwangsa lah, adihero lah kan. Dan kita kena menjadi orang kata pendidik yang baik lah. Saya risau sekarang ni kita dah orang kata AI, zaman AI. Kita tak salahkan perkembangan teknologi AI, artificial intelligence, lepas tu GPT, semua benda di hujung jari ya. Orang kata di hujung jari. Saya pun tengok kat hujung jari saya. Tak ada pun benda pun. Tapi apa itu maksud dia? Metafora dia. Semua benda di hujung jari. Everything. Dan peranan library penting untuk memastikan pengguna kita menggunakan maklumat daripada AI itu secara berhemah dan beretika. Itu sebenarnya. Orang kata, oh library apa ni sekarang dah ada AI. Tak perlu dah ada pustakawan, tak perlu dah ada library, tak perlu dah ada buku. Everything is accessible digital. Okay, saya kata can the person come with the right answer daripada Google? Daripada tu, siapa yang nak membantu menilai maklumat tu? Siapa yang nak orang kata memberi roh kepada makna itu? Saya kata begitu je. Lepas tu dia kata, oh tak apalah, I come back later with to answer your question. Saya kata begitu. Jadi peranan pustaka dengan pustakawan penting dan relevan untuk membantu pengguna kita mendapatkan maklumat yang betul dan tepat dan memastikan mereka tidak menyalahgunakan AI itu sendiri. Dan kena ada orang kata nak kawal tak boleh. Semua tu boleh diakses kan. Apa yang kita boleh ni kita boleh jadi rakan untuk memberi nasihat yang betul, memastikan mereka tak menyalahgunakan maklumat tu. Kerana sekarang ni banyak maklumat palsu. Betul. Kan? Dan juga contohnya kita dekat sini ni, rupanya orang guna muka kita jual sabung. Contoh AI tak? Itu macam-macam benda. Jadi peranan library adalah to verify that information. Etika, menggunakan maklumat itu dengan betul. Okay, itu yang saya boleh sampaikan. Okey, baiklah. Kita silakan panel kedua. Apabila saya berada di jabatan di BTPM tahun 2012, memegang portfolio pusat sumber sekolah, pada waktu itu Kelantan, negeri Kelantan leading pusat sumber sekolah. Sekolah Kandis, MK Kandis, semua sekolah-sekolah itu johan semua. Soalannya kenapa selepas 2013 Terengganu menang tiap-tiap tahun? Kerana saya berjumpa dengan semua universiti yang ada di Terengganu. UMT zaman ni Encik Atib, Uniza zaman Puan Rohani, di UiTM Cik Jamaluddin yang besar kan di Shah Alam tak? Okey, tapi Dungu PPAT Datuk Ajah, mereka membantu sekolah-sekolah. Sebab tu Cikgu Julana ada kan? Tak? Betul kan? Saksi kan? Orang lama, orang baru kita tahu. 2013, 20, 23 Terengganu tak pernah miss Johan. Sebab tu sekarang ni Cik Zo Kelantan kan, SSDP, UMK kan rapat kan, betul? Daripada UMK.
UMK, betul SSCP Encik Zul sangat buat program. Kan sebenarnya nak berjaya, sekolah tak akan maju jika tidak ada dan kita memilih perpustakaan universiti untuk membantu kita. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak bagi pihak diri saya dan juga pihak sekolah mewakili semua PSNZ. Saya dengan Cik Syahrul amat lama lah kerja dengan bagak sekali, sekolah paling ujung. Terima kasih. Apa yang nak saya sampaikan di sekolah pun sama, kita tak boleh bina perpustakaan di sekolah kita perseorangan. Cairlah rakan-rakan, jaringan dan jalinan. Kena tanpa jaringan dan jalinan, dok ke mana pun library kita, kerana kita tak akan mampu buat seorang. Okey, insya-Allah boleh. Insya-Allah yang boleh, insya-Allah. Dan akhir kata, hashtag indahnya bila ilmu mengalir. Sekian daripada saya. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panel di atas rumusan kepada perbincangan kita pada hari ini. Jadi adalah diharapkan perkongsian ilmu dan juga idea yang kedua panel paparkan sebentar tadi dapat diterjemahkan dalam bentuk tindakan yang lebih proaktif lah oleh cikgu-cikgu dan juga rakan-rakan pustakawan di institusi masing-masing. Dan setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada kedua panel di atas perkongsian dan semoga usaha ini dapat diteruskan lagi pada masa depan. Jangan takutlah nak panggil panel dua orang ni untuk sesi-sesi seterusnya kan. Okey, jadi untuk itu saya akhiri dengan sesi kedua forum santai pustakawan at PPMT 2 siri yang kedua dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Puan Pengacara Majlis. Silakan.